Kumpulan kedua, bila timbang amalan dia, yang banyaknya pahala. Yang banyaknya pahala. Dosa payah cari dosa. Dengan Allah tak buat dosa, dengan orang pun tak ada dosa. Wa amma man utiya kitabahu biyaminih, tangan kanan dia. Ada orang bila timbang ni pahala ada, dosa pun ada, tapi dosa lebih banyak. Banyak dosa. Sehingga kan dosa itu lebih menimbun, akhirnya melebihi pahala yang dia lakukan ketika hidup di atas muka bumi Allah. Maka Allah pun cerita, wa amma man utiya kitabahu bishimalih, lalu dia pun diberikan buku keputusan. Buku ni tuan, buku keputusan ahli neraka atau ahli syurga. Buku keputusan kita. Kalau ambil tangan kanan, ahli syurga lah dia, ashabul yamin, ahli syurga. Tapi kalau ambil tangan kiri atau kok belakang, maka ahli neraka lah orang itu, wal'iyadzubillah. Kita nak nampakkan ni, nampak ni di padang mahsyar nanti kita akan tengok tu, siapa hak kena timbang tu, giliran orang mana duk tengok. Kita tak kenal ni. Duk jumpa Syarifah Fatimah dulu ni. Kenal kalau duk kuliah, kalau main kuliah dia mesti duk belakang sekali. Kita punya tu duk kena timbang tu. Tengok-tengok dia angkat tangan kiri. Apa kita faham? Berdasarkan ilmu hak kita belajar di atas dunia ni. Selalu saya sebut, semua hak tuan-tuan belajar atas dunia ni, tuan-tuan ingat sampai masuk dalam syurga. Bila tuan-tuan tengok, kenal ni, Pak Haji ni kenal. Dia angkat tangan kiri dia. Habis timbang, dia angkat tangan kiri dia. Kita pun tahu dia ahli neraka. Wal'iyadzubillah. Tangan kiri. Ada orang bila buku amalan dia diberikan, dia angkat tangan kanan, fajazabahul malaikah ataupun fajazabahul malak, malaikat tampak ataupun tarik tangan kanan dia. Hang bukan tangan kanan, hang tangan kiri. Dia pun suruh tangan kiri. Bila ambil buku tangan kiri, dia kata, ya laitani lam uta kitabiyah. Ni ayat Quran ni. Ayat 25 sampai ayat 35. Surah apa tahu? Mana dia budak-budak tadi amai dengan saya? Wa amma man utiya kitabahu bishimalih fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Dia kata apa? Bila ambil buku tangan kiri, ambil dia kata, kalaulah tak ada buku ni. Kalau apa? Habis dah. Hak seronok 60 tahun habis dah. Hak nak sengsara berapa tahun? Jutaan. Wallahu alam, lebih daripada tu. Dia kata, kalaulah tak ada buku ni, walam adri ma hisabiyah. Dia bunyi depan Allah ni. Dia kata, kalaulah aku tak tahu apa pasal timbang-timbang amalan ni. Ya laitaha kanatil qadiyah. Kalaulah benda semua ni sudah pun berlalu lama dah. Ma aghna anni maliyah. Rupa-rupanya duit sekupang pun tak boleh pakai. Siapa mengeluh ni? Bakal ahli neraka. Waktu tu masih di hadapan mizan. Tapi habis timbang dah. Ma aghna anni maliyah. Dia kata, Allah, rupa-rupanya sesin pun tak boleh pakai di padang mahsyar ni. Halaka anni sultaniyah. Celakalah aku ni. Tak ada satu pun jawatan aku yang boleh tolong. Dia sebut depan Tuhan. Khudhuhu faghulluh. Bunyi suara. Khudhuhu faghulluh. Ambil dia. Bukan seorang ambil, ramai malaikat.
faghulluh, lempar, rendam, hawin dia, ambil. Thummal jahim salluh, biar dia dibakar di dalam neraka jahim. Thumma fi silsilatin dhar'uha 70 dhira'an faslukuh. Ni depan mizan lagi ni. Duk keluar suara mai dah, arahan duk mai ni. Tiap-tiap orang arahan tu akan diberikan kepadanya dan pasti dia adalah ahli neraka wal a'yadzubillah. Ni arahan ni, bila keluar arahan ni. Bila keluar arahan, mai ambil ni dia ni. Arahan tu bukan seorang-seorang mai ambil, ramai. Khudhuhu fi'il amr. Waw jama', waw fa'il jama'. Ambil dia, kemudian maikat dia dengan rantai besi. Yang panjang rantai ini adalah 70 dhira'an, 70 hasta. Rantai tu 70 hasta. Hasta ni kata para ulama, hasta yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala berapa panjang dia. Betul-betul hak panjang dia berapa? Bukan hasta kita. Hasta kita pendek. Hasta yang diketahui oleh Allah. Ada beberapa Nabi dihuraikan oleh Nabi SAW. Nabi kata satu hasta 70 ba'. Dan satu ba' adalah jarak daripada Kufah, Iraq pergi ke Mekah. Besi itu saja. Hatta la yaquma ala rijlaih, kata para ulama, sehingga kan dia tak boleh berdiri pun waktu diikat dengan besi itu. 70 hasta, satu hasta 70 ba'. Ni ukuran. Satu ba' panjang dia daripada Kufah sampai ke Mekah. Rupanya besi tadi dimasukkan ke dalam mulut, kemudian keluar kot dubur. Maksud ni. Ni cerita neraka. Yang inilah ayat-ayat yang bercakap tentang silsilatin dhar'uha 70 dhira'an faslukuh. Ayat-ayat inilah apabila dibaca oleh para ulama terdahulu di kalangan orang-orang salafus salih, mereka ulang ayat ni sampai subuh, berteriak-teriak ni, sebab dia faham. Kita baca tak ada apa ayat ni. Saya baca, tuan-tuan baca tak ada apa. Baca siap salah tajwid lagi. Rupanya rantai besi yang diberikan, diarahkan oleh Allah untuk diikat, dia bawa masuk kepada bakal neraka ni, bawa masuk ke mulut, keluar kot dubur. Satu qaul lagi, bawa masuk kot dubur, keluar kot hidung dia. Min kharai, takhruju min kharai. Silsilah tadi bawa keluar, masuk kot dubur, bawa keluar kot ni, betul tarik. Dah panjang. Tarik pergi mana? Khudhuhu faghulluh. Buat pergi neraka. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Dulu suara tu kata, dia ni hak jenis tak percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Nombor 2, kedekut piang tak pernah bagi bantuan kepada orang-orang yang miskin, tak pernah tolong. Duit ada, tak kaya sangat pun, sederhana, tapi kot nak suah RM10 pun tak ada. Heran, kuliah mai rajin. Tuan-tuan, wala yahuddu ala ta'amil miskin ni manusia-manusia yang tak pernah tolong orang susah. Allah ulang beberapa kali dalam Quran. Jaga hak tak pernah tolong orang miskin ni. Cari orang susah, cari. Hak susah sungguh. Cari.
sampaikan bantuan. Satu lagi ayat Allah sebut ma salakakum fi saqar. Bila ahli syurga, hak ni masuk sikit, hak dalam neraka masuk sikit. Ahli syurga boleh pergi ziarah ahli neraka. Sebulan sekali ke 2 bulan sekali, saya tak tahu, tak ada hadis sebut, cuma boleh pergi. Bila ahli syurga pergi, antara perbualan, banyak lagi perbualan lain, antara perbualan ahli syurga, tengok teruk sangat ni, maka ditanyakan kepada mereka, masalakakum fi saqar, hampa buat apa ni sampai kena siksa teruk dalam neraka saqar ni? Teruk sangat tengok kena. 2 jawapan. Yang pertama, lam naku minal musallin, dulu tak semayang. Wa lam naku nut'imul miskin, tak pernah bagi makan pada orang miskin.